Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Parsiman Biwang Azharani. Pada hari ini sekolah saya mengadakan majlis khatam Al-Quran tahun 6. Jom saksikan. Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Sama-sama kita dengar ayat ini, dan pada kali juga diingatkan bacaan seperti macam kita baca sebenarnya secara tertil, baca pelan-pelan, baca tajwid. Jika ada kesalahan, Ustaz sebagai pendamping akan menegur bacaan kalian. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Apakah pandangan Ustazah mengenai majlis khatam Al-Quran pada hari ini? Okey, alhamdulillah majlis hari ini berjalan dengan lancar dan kami panitia pendidikan Islam SK Sungai sangat berbangga kerana pada tahun ini kita dapat menghasilkan 30 orang qura yang berjaya khatam Al-Quran bagi tahun ini. Apakah nasihat atau harapan Ustazah untuk murid-murid SK Sungai? Okey, baik. Kami panitia pendidikan Islam berharap murid-murid tahun 6 2026 akan lebih ramai lagi khatam Al-Quran, lebih daripada tahun ini, mungkin dapat hasilkan 40 orang qura pada tahun hadapan, dan kami berharap semua murid-murid rajin membaca Al-Quran di rumah. Terima kasih Ustazah.